Jadi berarti Parlimen ini secara sebulat suara mendukung satu undang-undang bagi menghalang ahli Parlimen daripada melompat parti. Tetapi apa yang berlaku selepas pilihan raya umum yang lalu? Sebaik saja selepas pilihan raya umum, 4 daripada rakan kami di sini yang bertanding atas tiket yang berbeza logonya telah menyertai kerajaan sebelah. Bulan-bulan selepas itu ada 5 orang lagi yang juga berhijrah parti mendukung dan menyokong kerajaan. Yang walaupun menyokong tetapi itu merupakan intipati kepada akta anti lompat yang diluluskan oleh Parlimen yang keluar daripada parti sini dan menyokong parti yang lain. Kelima-lima mereka itu termasuklah Bukit Gantang, Jeli, Gua Musang, Kuala Kangsar, Tanjung Karang dan juga Labuan. Pihak kami tidak berpuas hati apa yang berlaku dan mengemukakan saman pemula di Mahkamah Tinggi. Dan 2 minggu yang lalu, selepas 3 peringkat mahkamah, Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Rayuan dan Persekutuan, akhirnya Mahkamah Persekutuan membuat keputusan bahawa soal kuasa speaker itu non-judiciable, tidak boleh dipertikaikan. Dan di sinilah kekeliruan, di sinilah kelemahan rang undang-undang ini. Dia bukan soal fakta yang berhormat speaker. Kalau bercakap tentang fakta, kami ada fakta, kami ada bukti, kami ada surat, kami ada pengakuan ahli-ahli JRS yang bertanding atas tiket JRS yang sebenarnya adalah mewakili Perikatan Nasional pada pilihan raya umum yang lalu. Kita ada dokumen tersebut. Begitu juga kelima-lima mereka yang berhijrah parti itu ada menandatangani surat aku janji bersama dengan kita untuk tidak meninggalkan kita dan tetap setia dengan aku janji sedemikian. Kita ada dokumen yang dimeterai dan dicop, dikomisioner oathkan. Tetapi bukan soal itu yang menyebabkan kes pemula kami itu ditolak oleh mahkamah sehingga Mahkamah Persekutuan. Tapi soal kuasa yang tidak ditahrif secara jelas oleh akta ini, akta anti lompat. Karena di dalam akta anti lompat kita tidak tarifkan apa sebenarnya kuasa speaker. Sama ada speaker akan bertindak sebagai hakim ataupun speaker tugasnya adalah untuk memaklumkan kekosongan kepada SPR. Tapi apa yang berlaku? Speaker mengambil kesamaran itu dan bertindak sebagai hakim dalam kes-kes kekosongan yang telah pun difailkan oleh kami terhadap wakil rakyat kami ketika itu. Dan ini yang berlaku. Jadi maknanya undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen ini adalah satu undang-undang yang lemah, yang tidak menepati terhadap kehendak dan matlamatnya. Itu merupakan kegusaran kami dan tentu sekali di pihak kami yang berhadapan dengan penghijrahan itu bercakap lantang tentang perkara ini dan pihak sebelah yang meraih sokongan tambahan disebabkan oleh kelemahan akta ini membisu diam daripada awal hingga sekarang. Tetapi itu bukan matlamatnya yang dipertua speaker. Matlamatnya adalah kita sama-sama mendukung satu undang-undang bagi menghalang akta anti lompat. Sebab itu yang hormat speaker, soalan saya kehadapan ini apa tindakan yang akan diambil oleh kerajaan? Ada kerajaan akan mengkaji semula provision dan kelemahan-kelemahan akta ini bagi memastikan tidak ada wakil rakyat dan pekukukan akta ini yang boleh melompat parti selepas ini. YB Beluran, boleh saya dapatkan penjelasan? Saya faham apa yang disebut oleh YB Beluran tadi dan sudah tentu kejelasan itu penting. Tapi saya nak tahu tentang apa yang berlaku di Dun Perlis contohnya. Apabila 3 orang ahli Dewan Negeri PAS menyokong adun bersatu, adakah YB Beluran setuju dalam hal tersebut? YB PAS itu sepatutnya mengosongkan kerusi dan apa yang dibuat oleh speaker dalam situasi tersebut adalah tindakan yang tepat, iaitu mengumumkan bahawa kerusi tersebut adalah kosong. Terima kasih. Katakan yang Mas Speaker, kesamaran tentang kuasa speaker. Akta yang sama, konsep yang sama, matlamat yang sama
tetapi ada perbezaan interpretasi dan tindakan yang dilakukan oleh speaker-speaker. Speaker Dewan Rakyat tidak mengosongkan kursi, Speaker Kelantan mengosongkan kursi, Speaker Perlis mengosongkan kursi. Sebab itu saya katakan berbalik kepada kelemahan akta ini. Jadi maknanya akta ini boleh ditafsir mengikut kehendak, kesesuaian kerajaan dan juga Dewan ini. Jadi sebab itu saya katakan inilah kelemahan akta yang perlu diperbaiki oleh kerajaan. Sebab itu tanya tadi, apa tindakan kehadapan yang akan dilakukan oleh kerajaan selepas ini. Jadi kalau niatnya adalah untuk menghalang ahli daripada melompat parti dan kita ada akta yang lemah dan gagal menghalang, tentulah tindakan kita perbaiki undang-undang itu. Kalau tidak, kita masukkan undang-undang itu dan biarkan aktiviti sukan melompat ini berterusan berlaku di kalangan kita.